Lesen tak ada. Lesen jual minyak, jual tepung, jual gula. Tak ada. Salah, kita ambil tindakan. Mana warna dia? You punya kedai? You apa? Kerja dia? 10 bulan 3 Angkat. Tahun baru apa? Sudah setahun bukan baru. Yang ini pun kita angkat. Lesen tak ada, kita angkat semua. Tepung ada, minyak ada, gula ada. Sini. Limau tak ada harga Lu jual di sini. Salah banyak tak ada harga ni. Bayar tak ada. Salah banyak salah lah. Lesen tak ada. Timbang expired. Salah je. Timbang expired salah. Gas tak ada lesen jual juga. Tak ada lesen. Tak ada lesen salah, kita angkat. Tengok TikTok kan. Tapi kita kompon yang tak ada harga. Tak ada kompon sekarang. Di depan tak ada signboard lah. Signboard tak ada lah. Signboard tak ada, sijil tak pamer. Ni kompon atas kesalahan berniaga tanpa lesen. Jadi bawa ni nanti bawa untuk submit lesen. You bayar ni, Bayar kompon. bayar kompon, lepas tu terus submit lesen di jabat sana, Kuala Kangsar sana. Cakap dengan bos.